السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah kita hadir, kita yang berada pada malam ini, mudah-mudahan keberadaan kita semua mendapat keberkatan, mendapat rahmat, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk renungan kita bersama. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nari sabghatun thumma yuqalu lahu ya ibnu adam hal ra'aita na'iman qattu fayaqul la wallahi ma ra'aitu na'iman qattu atau kama qala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih ni tuan-tuan, Nabi SAW nak cerita kepada kita tentang yang dikatakan nikmat dunia ni. Nabi nak cerita kepada kita ni Pak Long tentang nikmat dunia. Satu benda yang kita duk ligan, yang kita duk cari, yang kita duk kejar dalam hidup kita ni, sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ni Nabi nak cerita. Nabi nak habaq mai dekat kita ni, yang satu benda yang kita duk anggap hebat selama kita hidup di dunia ni. Nikmat dunia. Semua benda ni orang kejar. Semua benda ni orang ligan. Pangkat, jawatan, kemasyhuran, kekayaan. Semua ni orang duk ligan waktu dia hidup di dunia ni. Alhamdulillah, kita ni boleh lagi duk main semayang ni tuan-tuan. Ni satu nikmat yang orang tak nampak. Bila sebut kata nikmat ni, orang nampak rumah besar. Bila sebut kata nikmat ni, orang nampak kereta besar. Bila sebut kata nikmat ni, orang nampak duit yang berkepuk-kepuk yang banyak. Semua ni kita duk ligan. Ramai manusia duk ligan waktu mereka hidup di dunia ni. Dalam hadis ni Nabi nak cerita, Nabi nak tunjuk yang kata nikmat dunia ni tara mana. Nabi nak bagi kita nampak yang kata nikmat dunia ni tara mana. Nabi nak abang yang kata nikmat dunia ni tara mana. Di dalam hadis ni Nabi kata apa dia? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Hari kiamat kelak Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat bawa. Nanti ni Allah Ta'ala suruh malaikat bawa. Pada hari kiamat nanti ni Allah Ta'ala suruh malaikat bawa. Bawa siapa dia? Malaikat bawa orang yang mendapat nikmat di dunia ni. Masa duduk di dunia ni Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia. Allah Ta'ala suruh malaikat dibawa orang ni. Waktu tu dia duduk di mana? Orang yang mendapat nikmat dunia ni pada ketika itu, yang nak dicerita ni dia duduk di mana? Dia balik pi akhirat ni, na'udzubillah, dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Allah Ta'ala suruh bawa mai seorang lelaki yang paling menikmati kehidupan di dunia ni. Namun sayangnya ketika dia berada di akhirat kelak, dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Jangan yang kita takut. Na'udzubillahi min dzalik. Nikmat di dunia ni Allah Ta'ala lungguk kepada dia. Waktu dia duduk di dunia ni, Allah Ta'ala campak dia duduk, orang tua-tua kata, seolah-olah semut duduk dalam balang gula. Tapi dia tak pandai menikmati nikmat itu selari dengan kehendak Allah. Akhirat kelak dia termasuk dalam golongan neraka. Bila Allah Ta'ala suruh malaikat malaikat ni bawa ahli neraka ni, yang dia ni waktu di dunia dulu, dia di antara manusia yang mendapat nikmat yang cukup banyak di dunia tu. Mai di neraka ni. Fayusbaru finnar sabrah. Malaikat ambil orang ni, orang yang duduk di dunia tu dia dapat nikmat macam-macam dulu ni, tapi dia termasuk dalam ahli neraka. Malaikat ambil orang ni, malaikat buat apa dia? Pi celup dalam api neraka sekali celupan. Pi ambil, celup dia. Sekali celup dia. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Sekali celup dia. Ambil, pam, angkat. Summa yuqalu lahu. Lalu malaikat ni kata dekat dia. Dia kena celup sekali, malaikat ni tanya dia. Ya banu Adam. Hai anak Adam. Hal ra'aita na'iman qattu? Hai anak Adam, adakah hang ni pernah merasakan sebarang kenikmatan? Hang biasa rasa nikmat tak? Masa hang hidup di dunia dulu ni, hang biasa rasa nikmat tak? Sebab masa dia duduk di dunia, dia dapat macam-macam. Dia duduk kata dah, Alhamdulillah, aku ni hidup di dunia ni, Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam kat aku.
malaikat tanya dia, hang ni biasa rasa nikmat tak? Bila malaikat ni tanya dia, lepas dia kena celup dalam api neraka, sekali celup, malaikat tanya dia, hang biasa rasa nikmat tak? Apa ahli neraka ni jawab? Fayaqul, bila malaikat tanya dia, dia jawab apa maklum? Dia kata, la wallahi ma ra'aitu na'iman qattu. Dia kata apa dia? Dia kata, demi Allah, wallahi. La wallahi. Dia kata, aku tak pernah rasa apa-apa nikmat. Demi Allah, aku tak pernah rasa apa-apa nikmat. Sekali celup tu, lupa habis nikmat yang dia dapat di dunia ni. Selama puluhan tahun, dia hidup di dunia ni, dia dapat nikmat yang macam-macam. Sekali dia kena celup dalam neraka, lupa habis nikmat atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali celup. Yang masa dia duduk atas dunia ni, dia duk rasa macam-macam dah. Dia pakai kereta hebat, dia rasa dia sombong dengan kereta hebat. Padahal kereta tu maklum, bukan hak dia, hak bank. Dia rasa sombong dengan hak bank. Hak tu boleh gagah lagi lah, kereta bank nama kita. Hak lagi zakat ni, nak punya tunjuk kata dia kaya, pi ambil kereta orang, naik buat belagak dengan kata benda orang. Duk tangkap gambar, buh dalam sosial media. Hak jenis ni pun ada. Ada belum? Orang lama ni? Ada. Kok Sungai Petani dia pun ada. Nak buat lagu mana? Nak mengebat dengan kata benda sendiri? Tak ada. Pergi ambil kereta. Naiklah kereta apa pun, kereta hebat lah pada balong Alphard ke, Wildfire ke. Balik mai kot kampung ni, dia buat mengebat. Nak abang kata gaya. Naik kereta. Naik kereta pula nama Cina. Hak bini ni tak sanggah lah, duk tangkap gambar nak tunjuk kaya. Terpaksa pi menumpang kata meredak orang, nak tunjuk kata kaya. Nak abang kata dia ni kaya. Ni tipu dunia ni. Yang kata tipuan dunia ni maklum ni dia. Belagak dengan kata orang. Nak menumpang belagak dengan kata orang. Nak tunjuk acah-acah kaya. Allahu Akbar. Saya punya prinsip mudah lah. Saya punya prinsip. Biar naik saga buruk tak apa. Janji geran nama kita. Puas hati. Daripada duk mengebat naik Alphard orang. Geran nama orang. Daripada duk naik kereta-kereta mewah. Geran nama orang. Orang pun duk tengok kata ni menumpang apa semua. Lebih baik naik kereta buruk atas nama kita. Tu prinsip saya. Baik naik saga, baik naik kancil, janji keran nama kita. Tu baru orang yang berada. Tu baru orang yang ada kata benda. Ni dia. Ni nak abang ni. Sekali celup dalam neraka, lupa habis apa yang dia ada ni. Lupa habis apa yang dia ada. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Baik. Ada 6 pengajaran daripada hadis ni yang saya nak kongsikan. 6 banyak sangat maklum. Ambil 4 sudah. Mau gagah 6 kitab ni tak baca dah. Nak ambil 4 ni maklum. 4 tu pun tak tentu maklum ingat. Tulis bulan ni, buka pula bulan depan. Ada 4 pengajaran penting daripada hadis ni apa dia? Yang pertama, kata ulama, Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim ni, dia kata apa dia? Azab di dalam neraka ni, dia kata, menafikan seluruh kenikmatan dunia. Dengan sekali celupan di dalam neraka,
dapat melupakan 1000 kenikmatan yang pernah kita rasa di dunia ni. Ni. Sekali celup. Tadi Nabi kata, kawan ni kena sekali celup. Bila malaikat tanya dia, dulu ni, hang pernah rasa nikmat tak? Dia kata tak. Tu nak abang. Sekali celupan neraka, melupakan 1000 kenikmatan dunia yang pernah kita rasa waktu kita hidup di dunia dulu ni. Jaga. Saya kata dah hidup di dunia ni, kena tiru pegawai hadut jaga counter bank. Duduk di dunia ni, kena tiru perangai counter bank tu. Hadut jaga pegawai, hadut jaga counter bank tu. Pasal apa Ustaz? Pagi-pagi Pak Long dia masuk duduk kat kaunter tu, duit penuh dalam laci 50, 100. Dia tak pernah sombong. Siapa main minta, semua dia bagi. Hadut jaga counter bank tu. Ada dia sombong. Hoi, duit aku banyak. Tak ada. Duit banyak dia duk gelak tuan tu. Siapa main minta, semua dia bagi. Betul Mak Long? Kawan tu main. Nombor naik 1209. Jangan duk tikam. Ni contoh nombor counter bank. Pak Long ni pun bukan boleh dengar nombor ni. Sama-sama dengar nombor tu. Terus khabar pukit tengok pen ada ke tak? Ni perangai. Tapi Pak Long tu dia tak main malam ni. Dia tengok ni tak. Main ni semua bagus-bagus. Dengar nombor tak usah apa. Tekan-tekan 1209 kawan tu pun main. Main kata nak ambil duit tengah 2,000. Dia pun ambil perak. Bukan mesin tu. Ambil bagi tengah 2,000. Ada dia sehati tu? Tak ada. Orang main minta. Bagi. Duit banyak. Tak sombong. Sagi main petang. Bank pun dah nak tutup. Duit dalam laci hat tadi penuh. Dia hantar balik ke orang. Dia kunci laci. Sekupang pun tak tinggal dalam laci tu. Ada tak dia sedih Mak Long? Ada tak dia susah hati? Tak ada. Keluar bank duk tutup rokok depan pintu bank aku tu gelak. Sebab apa? Sebab dia tahu tu bukan harta dia. Hak tu hak orang yang dia kena jaga. Amanah dia kena jaga. Macam itulah kita hidup di dunia ni. Jangan sombong. Apa dia yang kita nak sombong dengan dunia ni Mak Long? Apa dia kita nak sombong dengan dunia? Apa dia hak kita betul-betul yang kita nak sombong, yang membolehkan kita sombong ni? Cuba abang, apa hak kita? Tak ada. Mata haduk kejit ni, dia berkelip ni pun bukan hak kita. Bila kita ni dunia ni, sekali celupan dunia, neraka, melupakan 1000 kenikmatan dalam dunia. Sebab tu Imam Nawawi kata itu menandakan nikmat di dalam dunia ni, nikmat dia sangat kecil. Dan azab di dalam neraka sangat dahsyat. Yang kedua, kata ulama, pengajaran daripada hadis ni yang kedua apa dia? Nak menunjukkan kepada kita, inilah hakikat dunia. Imam Nawawi kata dunia ni tiada nilai jika nak dibandingkan dengan akhirat. Dunia ni tak ada nilai. Kalau nak dibandingkan nikmat dunia ni dengan akhirat, tak ada nilai, kata Imam Nawawi. Tak ada nilai. Kalau nak dibandingkan dunia ni dengan akhirat, nilai dunia ni tak ada. Sebab apa? Sebab apa yang ada di dunia ni semuanya berbentuk sementara, tak ada yang kekal. Cuba habaq dekat saya Azad Pak Long, di dalam dunia ni apa dia benda yang kekal? Yang Pak Long rasa kekal atas dunia ni ada apa? Tak ada apa. Ustaz, saya sakit Ustaz. Baik, sakit tu kekal tak? Tak kekal Ustaz. Bila? Saya mati habislah penyakit ni Ustaz. Tak kekal. Ustaz, saya susah Ustaz. Susah pun tak kekal. Tambah kita duduk di Malaysia ni pula Mak Long. Malaysia ni antara negara yang mewah lah. Sebab tu kawan kita kena tenggelam banjir apa semua di Aceh no. Lepas buat video minta Malaysia tolong. Saudara mara kita di sana ni
minta tolong. Dia cik no Pak Long. Nak buat lagu mana Pak Long? Pokok nyok pun tinggal sama tinggi dengan pokok bunga. Selut turun ni, pokok nyok tinggi sama dengan pokok bunga Pak Long. Ada brother tu dia duk makan buah. Tepi dia, Syed Mera motor tinggal penyang tu. Tenggelam motor dalam numpang tu. Nak buat menatang apa Mak Long? Bawa main beho pun. Lah kena dengan beho pun tenggelam. No dahsyat no tenggelam bah no Mak Long. Dia cik no. Sampai rakyat sana buat video. Mohon bantuan daripada Malaysia. Dia tahu orang Malaysia ni bagui. Tahu. Orang Sungai Petani ni pun bagui. Tengok muka pun bagui Pak Long. Bagui tengok muka Pak Long bagui. Ngaji tak pernah tinggal, kitab tak pernah ada, ustaz mengajak lena. Bagui Pak Long. Tidak Pak Long. Nak cari tak kau mana lagi. Ulang sekali lagi ustaz ayat tu. Saya ulang dah. Mengaji tak pernah tinggal, kitab tak pernah ada, ustaz mengajak lena. Bagui. Hang habak kuliah tak mana semua dia pi. Sama-sama ustaz tu pun amma ba'du dia lena. Dia nak jaga pula bina. Wallahu a'lam. Jaga. Hak tu ayat gerak orang tidur. Bagui orang Malaysia ni Pak Long. Bagui. No lah. NGO ni pun duk kutip duit hantar bantuan habis sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah. Kita di Malaysia ni Mak Long. Tak payah. Saya nak tanya tuan-tuan dan Pak Long ni. Saya tengok Pak Long ni semua muka jenis ahli fikir ni. Pak Long cuba habak zat dekat saya Pak Long. Rakyat Malaysia ni ada tak Pak Long? Hak mati kerana kelaparan. Ada tak? Mungkin biasa ada lah. Tapi boleh bilang lah. Tak tahu. Mungkin ada. Tapi takat saya hidup 30 tahun lebih ni. Saya tak pernah dengar lagi rakyat Malaysia mati kerana tak makan. Hak banyak mati kerana makan. Tahu-tahu main 3 bulan tebuk lubang tadi. Punca apa dia Pak Long? Punca makan. Tebuk tadi. Dialisis. Kencing manis. Punca apa dia? Makan. Sampai kaki kena kerat pun, duk tarik lagi. Ada Pak Long tu, tarik. Buih ni Pak Long sampai jatuh bawah meja. Kaki kudung dah sebelah. Tanya dia Pak Long ni, kaki tu pasal apa? Kencing manis ke tak? Dia duduk minum tarik. Saya kata, kaki hilang pergi sebelah pun tarik tak tinggal tak? Dia kata, merangkak pun saya minum lagi Ustaz. Kata pantang lah Pak Long. Dia kata istilah pantang tak ada dalam hidup saya Ustaz. Mau takat doktor kerat kaki tak heran lah. Mengesot main lagi nak minum teh tarik. Saya ni akan berhenti teh tarik ni Ustaz bila doktor kata minum lagi 2 gelas mati. Baru saya berhenti. Mau takat kerat kaki mengesot main lagi ya. Kemah orang tua ni. Duduk kat belah Pengulu Him. Tempat pun bukannya lekeh Pak Long Pengulu. Mak Long nak Pengulu. Mengesot main lagi. Susah ke rakyat Malaysia? Tak ada. Dia tak ada berai apa. Dia main dekat masjid, jumpa Tok Imam. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam. Ni cerita ni Malaysia. Tak ada apa-apa kan sikit main nak terkedarah, tak ada benda dah Tok Imam. Tok Imam kata awak tak ada apa dah. Tak ada nak terkedarah apa dah Tok Imam. Tok Imam kata meh. Tu belakang tu dia kata hampir ambil tu. Pergi ambil sekampik beras tu, zakat bagi tu ambil. Lepas tu dalam tu ada telur, ada apa semua, ambil makan. Ada makan tak tuan-tuan? Main masjid ada? Ada. Dia dapat beras, dia dapat apa barang-barang makan, dia buh larga motor, start motor, balik hantar dia rumah. Balik rumah, bini dia kata, hai, nak keluar pula. Dia kata nak pergi pejabat adun pula. Ni kelaku geng Sungai Petani. Dia start motor pergi pejabat adun. YB, ada apa-apa nak ni makan? Tak ada apa. Pergi masjid haram tak bagi. Dia buat taik atas masjid. Padahal dia dapat dah tadi orang masjid bagi. YB kata, oh masjid tak bagi. Tak ada apa main nak terkedarah. Biji nasi pun tak ada ni. Nak YB nak?
Ada apa? Saya hari tu ni ingat tak? Ingat tak tu? Malam tu, masa malam live tu. Pergi kempen tu. Saya. YB ni pun tak bagi pilihan raya tak apa hari dah. Dia kata tak apa. Pergi ambil beras tu. Telur sepapan. Tu sebungkuih. Buat balik. Dia kata duit tak ada. Duit. Dia kata nak buh minyak pun tak boleh. Dia kata IC ada duit tak ada. Tak boleh buh kat dia kata. YB pun raba-raba dalam bukit, ada 50 tarik pergi bagi. Dia kata mau lagu ni, dia kata tobat menang pula. Dia hantar beras YB adun tu di rumah. Tu dia nak keluar. Bini dia kata keluar pula dah. Dia kata parlimen pula. Start motor pergi pejabat parlimen pula. Pergi pejabat parlimen, dia kata tak ada apa YB ni tak guna adun tu. Pergi minta haram tak bagi pun dia kata. Tu lepas format parlimen bagi pula. Buat balik pula. Start motor. Bini dia kata, abang, nak pergi mana lagi? Dia kata, habis dah dia kata, nak pergi pejabat NGO pula. Dia pergi pejabat NGO, dia kata, masjid tak guna, adun tak guna, di parlimen tak guna. Mujuk ada NGO. NGO ni pun tangkap gambar boh dalam Facebook apa semua. Bagi kembali. Lah kali rumah dia, boleh buka kedai runcit. Ni realiti Malaysia. Susah tak mana? Hang susah lagu mana pun dunia sat dia. Sebab apa? Binasa. Akhirat baqa. Darul baqa, kekal. Ni yang kedua Imam Nawawi kata. Yang ketiga, kenikmatan di dunia ni kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ni tak akan dapat membantu hang kalau nikmat dunia tu hang tak guna dengan keimanan untuk melakukan amal soleh. Faham tak lu? Nikmat di dunia ni tak ada guna. Ya ke Ustaz tak ada guna? Ya. Macam mana tu Ustaz? Bila mana nikmat dunia tu hang guna tanpa iman dan melakukan amal soleh. Tak guna. Kita guna nikmat dunia ni dengan iman. Untuk apa dia? Nak buat amal soleh. Ni dia kenikmatan dunia. Ada duit kupang. Alhamdulillah. Nikmat tak duit kupang banyak di dunia? Nikmat. Jaga nikmat tu dengan iman. Buat amal soleh. Tu tabung masjid berjalan. Jolok. Boh bagi benar Pak Long. Ni Pak Long pun boleh kilit tabung tu sampai 3 sekali kilit. Tu makna tak berat lah tu. Tolong. Duit ada. Guna untuk amal soleh. Ada kesihatan. Ada Ustaz. Sihat. Alhamdulillah. Jaga sihat tu dengan iman. Jangan melakukan maksiat dengan kesihatan. Jaga. Saya nak cerita kat tuan-tuan boleh tak satu cerita? Boleh Mak Long? Sekali orang kata Ustaz ni mengajar sikit cerita banyak. Mampu pergi aku lah ni cara aku. Mohang pandai hang main mengajar aku nak dengar pula. Dia mengajar kuliah maghrib ni Mak Long. Bukan serupa mengajar universiti. Mak Long nak paisah ke? Awak main mengajar kuliah maghrib ni. Tengah tahun ada paisah. Mau buat paisah. Semua fail. Mengaji setiap hari. Ingat. Nak study lagu mana? Kitab pun tinggal kat masjid. Jadi kajak kuliah maghrib ni santai-santai tu dah. Saya nak cerita Pak Long. Orang yang ada nikmat tak dilapik dengan iman, tak digunakan untuk amal soleh. Dalam pengalaman saya menyampaikan ceramah ni, duk musafir, dakwah ni, pergi sana, pergi sini ni. Pernah satu ketika saya berkuliah dekat satu masjid yang saya tak mau habaq masjid tu di mana. Demi nak menjaga maruah. Saya pergi mengajar macam di sini lah. Saya jamak qasar, main-main maghrib, jamak qasar, habis kuliah, saya keluar. Saya duduk kat kita. Macam saya duduk main sini. Satu ketika, saya duduk abang, bila Pak Long dengar cerita ni sudah. Ada satu orang, dia main ketuk tingkap kereta saya. Lepas kuliah, orang lain duduk semayang, dia main ketuk tingkap kereta saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak jumpa Ustaz tak?
Dia pergi habaq kat driver saya. Driver saya kata, tak apa-apa sembang Ustaz. Saya kata, boleh. Dia kata, ni saya nak bawa anak saya dengan isteri saya nak main jumpa Ustaz, boleh tak? Saya kata, boleh. Kita pun dia ingat apa dah. Saya pun tak kenal dia. Tak apa. Dia main bini dia main anak perempuan dia, dukung budak. Saya pun duduk standby lah. Selalunya haduk main lagu tu, dia suruh buat apa tu Imam? Suruh tahniah. Kita pun duduk standby lah, duduk tengok mana air mineral nak basuh tangan tu, nak tahniah budak. Dalam hati saya, ni kena tahniah pula. Dia kata, Ustaz, ni isteri saya. Ya. Tua lah bini dia tu pun. Dia ni pun saya ingat. Kalau nak ni pun dah wai 60 lagu tu kot. Tapi kemah. Badan ragam pun semua. Dia pakai seluar jean, baju bawah dalam pun pungkuk tak jatuh belum. Ni kencing manis sampai pungkuk pun tak ada. Pakai seluar jean pun nampak lagu kain plekat ni. Ni kemah. Badan dia kemah. Kira tali pinggang pun duduk bawah perut pun bulat kan. Kemah. Orang kata, ni anak saya. Oh, dia saya kata, ni cucu ke? Dia muka lain. Ni bini dia, hak tua, hak budak perempuan duk dukung baby tu, anak dia. Saya tanya, baby ni cucu ke? Dia muka lain. Saya pun duk tengok, tak ada mereka bawa apa ke? Kot lah ada paper bag, dalam tu ada buah kurma ke apa? Tak ada. Saya kata, ya bang, ada apa hajat tu? Saya ni Ustaz tak tahu nak rujuk kat siapa dah. Saya nak tanya pandangan Ustaz. Okey. Ni bini saya. Ya, bini dia nampak tua pada dia. Yang ni anak saya. Baby ni, dia diam. Saya tanya, baby ni je nak? Ustaz, baby ni kira beranak mai hasil perbuatan saya dengan anak saya. Boleh faham tak? Dia pergi ceret anak dia. Dia pergi balas anak dia. Keluar baby ni. Saya dengar tu Pak Long, dia jadi cerai tu. Jadi macam terkejut cerai tu. Rup dia main tu. Rup. Saya kata, kok mana? Saya tanya, jadi kok mana? Ustaz. Dia mula, Ustaz. Bini saya, dia tak boleh layan saya dah Ustaz. Dia tak boleh nak ikut apa yang saya nak. Dia tak boleh nak memenuhi apa keperluan saya. Saya sihat. Saya ni dekat 60. Bini saya muda pada saya. Tapi dia dah tak mampu dah Ustaz. Saya sihat. Saya ni masih mau. Boleh faham lah tuan-tuan tak? Nak cerita ni lagi budak-budak dengar. Dia dah tak boleh layan saya. Saya nak menikah lain. Dia tak bagi. Saya tanya dia. Saya kata, abang, nikah lah. Yang abang takut tu pasal apa? Hak kita. Hak pintu pun dia tiba celah tu. Pak Long ganggu kita cerita tu. Saya cerita pun terganggu. Pak Long dengar pun terkejut. Pintu tu musik kita. Saya kata, nikah lah. Abang nikah lah yang abang takut pasal apa? Dia kata apa dia, Pak Long? Dia kata, Ustaz, saya nak nikah apa? Saya macam mana tak takut Ustaz? Semua yang saya ada ni bukan hak saya. Bini saya. Rumah bini, kaita bini. Hak dia ada 2 biji peluru, 1 pistol tu Saya lah. Jadi bila keinginan saya nak. Satu hari saya balik rumah Ustaz. Bini saya tak ada. Tinggal saya dengan anak perempuan.
Tak tahulah jadi macam mana. Saya pun lupa Ustaz ni. Salah saya Ustaz. Salah saya pun lupa apa semua. Saya pun tak tahu macam mana Ustaz ni jadi macam ni Ustaz. Marah apa semua. Saya kata ni pergi beranak di hospital mana tak ada Ustaz guna bidan kampung ni. Nak jaga maruah ni. Tu saya kata ni mai kat saya ni nak buat apa? Jadi saya nak tanya Ustaz budak ni saya nak buat macam mana? Mai tanya saya maklum, saya nak buat apa? Bukan saya nak kata tak apa abang tinggal kereta saya belah. Nak kata lagu tu lah. Kalau tu imam nak kata je nak. Nak kata apa? Nak kata apa? Kita nak kata apa? Tu imam nak kata apa? Tak kata apa kita pun. Dia kata saya dah buntu, saya dah tak tahu ni saya nak tanya Ustaz macam mana. Dah saya pun fikir-fikir ada dah saya bagi pandangan kat dia apa semua tu. Ada dah saya bagi pandangan kat dia apa. Bagi pandangan lah tu sikit lah. Tolong tahnik saya Ustaz. Tolong tahnik Ustaz. Ni nak habaq apa dia Pak Long? Ada kesihatan. Allah Ta'ala bagi sihat dekat hang. Tapi hang guna kesihatan tu tak dengan iman, tak melakukan amal salih. Ni Imam Nawawi kata. Dan yang keempat, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa dia? Kenikmatan di dunia ini bukan hakikat, tetapi adalah khayalan. Kenikmatan di dunia ini bukan hakikat, tetapi adalah khayalan. Khayal. Umpama mimpi, maklum, dunia ni. Bila kita akan menjaga daripada mimpi kita ni maklum, bila mana kita mati, baru tersedak daripada mimpi kita. Inilah khayalan, bukan hakikat, kata Ibn Hajar. Mudah-mudahan 4 kesimpulan ataupun pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan, yang kita baca ni, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita. Pada muka surat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 36 tu Imam. Betul tak? Muka surat 36 dan lagi sabda Rasulullah tu. Saya tanda orang tu betul Imam. Betul ya? Baik. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang terlebih dibenci pada Allah Ta'ala itu beberapa suara. Nabi kata ada beberapa suara yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak suka. Pertama, suara orang yang meratap, yang tak redha dengan ujian Allah, dia meratap. Terutamanya meratap atas kematian. Saya tengok ada orang meratap, dan saya tak mau nak ulas lebih-lebih, lagi takut orang kata menghina pula. Tapi bila saya sebut meratap, fahamlah. Meratap. Dalam satu bahasa lagi Kedah ni meratui. Meratui. Duk tak puas hati dengan Allah. Ya Allah, awaklah. Duk awaklah saja. Pasepalah, mak tak mati dulu, cik. Oh, awaklah, yang hang mati dululah. Ya Allah, aku ni tua dah, pasepa. Tak bagi aku mati, bagi anak aku mati. Awaklah, anak aku yang mati. Ni. Maklum. Sayang tu sayang, tapi kena ada redha. Hak ni boleh cakap lah, tak kena tak apa cik. Mau kena baru tahu Selasa dengan Khamis kot celah tu Rabu. Tidak duk ingat lepas Selasa tu Khamis, celah tu Rabu dia tak perasan. Tak kena tak apa maklum. Orang yang kematian, ni yang pertama, Allah Ta'ala benci suara ni. Yang kedua, suara seruling dan bunyian
di dalam kesukaan yang sangat-sangat melalaikan. Hak ni Allah Ta'ala tak suka. Dan tiada seorang diseksakan dengan dosa seseorang, melainkan orang mati diseksa sebab menangis dan meratap dan menangis atas rumahnya apabila disebutkan oleh mereka itu segala sifat dan perangainya semasa ia hidup. Kita ni siapa buat dosa kita tak tanggung, melainkan yang pertama mak bapak yang menanggung dosa anak-anak yang tidak diberikan pendidikan dan kefahaman hukum hakam agama. Contoh, anak dia tahu tak pakaian yang tak menutup aurat ni berdosa? Tahu. Mak pak dia tegur tak? Tak. Bahkan mak pak dia redha, dia tanggung. Mak pak ni tanggung anak buat. Tapi kalau mak pak dah tegur, anak ni duduk gagah buat juga, terlepas mak bapak. Anak dia ni kerja hebat, pak dah tua dah tak larat, duk menumpang pula rumah anak. Kita ni duduk rumah pun anak tolong buat besar rumah kat Pak Long kan. Tapi anak Pak Long ni masalah, dia kerja lawyer Pak Long lawyer pula, lawyer hebat tau. Dia ni pula anak dara tua tak nikah, umur pun dekat 40-an, tapi kemas lagi, nampak kemas. Dengan dia kot chain duit. Kot ni bukan kot chain duit lagu kita Pak Long. Kita punya kot chain duit bau duduk tang siku. Kot chain duit lah. Pergi beli dekat bandel. Pala bau ni pergi duduk tang siku. Punya besar. Kot Pak Long duduk pakai mayang subuh. Sejuh. Balas kot chain duit kita duduk ingat dekat King Kong mana mayang. Baju besar pada badan. Ni dak kot pun kemas. Satu pasang kot tu maklum RM60,000 mereka punya duk pakai tu. Tak Imam tak baju ni mereka order satu pasang. Baru ni saya sembang dengan kawan tu dia abang. Saya tanya dia, Datuk, Datuk ni satu pasang berapa? Dia kata yang ni beli lama dah Ustaz, 6 tahun lepas. Saya kata elok lagi. Elok berapa Datuk beli? Kita pun tengok. Dia punya jenama dia tu kan. Jenama ni tak pernah duk jumpa maklum. Bukan Kiki Lala. Jenama tu bukan jenama Kiki Lala maklum. Kita nak sebut nama pun Stephanie apa tadi dia punya baju tu. Saya tanya dia berapa satu pasang ni. Dia kata saya beli ni 5-6 tahun lepas ni harga dia RM48,000. Tu dia maklum. Mau dia bagi duit tu Tok Imam tukar pula kapek masjid kita ni. Baju long. Pakai dengan kemas apa tapi aurat tak tutup. Kata anak Pak Long ni. Pak Long ni pun tegur lah. Kawan pun dia ni duk masjid apa mau tegur ni. Yam, anak dia nama Maryam. Yam. Hang pakai begini sikit lah. Boh ni. Bukan hang tak tahu dedah aurat ni haram. Ni hang rambut perang. Rambut perang. Mata kelabu. Dia pergi bubuh tu. Mata kelabu, rambut perang. Lepas tu hang ni pula ni lagu gelap. Orang tengok kata ni orang Sungai Petani kau, orang Pereka ni geru mana ni. Kaitu orang masjid tanya abah ni geru mana, duk rumah malu abah. Abah, tak apa abah, kau masuk neraka pun kau takkan tarik abah. Tu ayat dia. Kalau kau masuk neraka pun kau tak tarik abah Taklah, bukan masalah masuk neraka apa. Mau ni abah. Tak apa abah. Ni kau abah nak kau pakai apa pun, kau takkan tuntut ke abah. Abah dah bagi pendidikan dah. Tapi kau saja buat. Selesai. Habis. Nak kata apa Pak Long? Nak marah pun saya kenci manis ni. Pak Long ni bukan boleh marah. Marah penat. Orang lena buat kerja. Pak Long lena ke marah. Marah ya gula ni. Letih. Tak apa. Tapi kalau Pak Long tak bagi pendidikan kepada anak, tak pernah tegur, bahkan meredai perbuatan mereka, naik atas kepala. Dia tengok anak dia. Lawa kok nak pakai ketat-ketat lagu ni, lawa. Badan pun elok. Seluar tu abah nak tegur sikit. Tu belongak. Jauh ketat lagi.
Anak dia kata, abah, pakai dah itu payah nak buang. Tak apa, minyak gerih banyak. Dia abah lomok, dia kata. Pakai bagi ketat lagi. Sampai nak makan, maklum tak boleh duduk atas kursi. Tak boleh nak duduk. Seluar turat, tak boleh nak duduk. Pergi kedai makan pun berdiri, tak boleh duduk. Punya ketat seluar tu. Abah dia kata ni baru elok. Orang tengok abah pun bangga. Mak hang pun dulu lagu tu dulu. Tapi lah tak payah dah. Mau dia pakai pun orang duk ingat. Anak patung jalan. Gelebeh kata lah. Dia tak? Perut pun belipan. Itu ceklat hilang. Duduk kau celah perut tu ya. Duk cari ceklat kopi ko tu tak jumpa. Tengok-tengok duk kau celah perut. Terlekat. Tu yang abah tak bagi mak hang duk bagi ketat-ketat dah. Pelik dia kata. Sampai orang tak tahu mana perut, mana ketiak ni. Berlipat dia kata. Hang elok. Hak lagu ni, tajuk naik atas kepala apa. Yang kedua Pak Long. Yang dapat perbuatan orang lain buat ni apa dia Pak Long? Sama dah. Bini. Sama bini. Bini. Laki tak didik dengan agama. Bini duk buat. Naik atas kepala. Naik atas kepala. Bini. Sebab tu carilah pakaian kepada bini ni. Bukan wajib beli baju hak mahal-mahal Mak Long. Ni saya nak pesan dengan Mak Long lah. Suami tak wajib beli baju hak mahal-mahal dekat bini. Yang wajib apa dia? Pakaian yang menutup aurat. Dia duk main habak lelaki dia tak pernah beli pun baju kat dia. Tu Mak Long duk pakai apa? Dia beli tudung dengan timba lah Mak Long pakai saya. Dia salung timba tu masuk kat badan Mak Long, dia tebuk mata dengan lubang hidung. Nutup aurat. Nutup. Clear. Ni beli baju harga 4, 5, 6 ribu. Tetapi aurat tak tutup. Naik atas kepala. Naik. Dan lagi siapa dia? Orang mati. Yang mana ahli keluarga dia meratap atas pemergian dia. Tak reda. Pesan. Pesan. Ni kalau ayah mati, jangan duk teriak lebih-lebih. Ingat, takat sedih sudah. Jangan sampai meratap tak reda. Kematian bukan pengakhiran sebenarnya, tetapi bermula episod baru kehidupan. Mati ni bukan pengakhiran. Tuan-tuan. Alah, habislah hidup dia dah mati dah no. Pengakhiran hidup di dunia, permulaan hidup di alam barzakh. Habis kita duduk dalam alam barzakh, bangkit pula, bermulalah kehidupan yang abadi selepas itu. Di mana? Di akhirat keluar. Akhirat, akhir. Tak ada dah lepas tu. Lah. Mati. Saya pun boleh cerita lah Pak Long. Saya pun tak mati lagi. Mak Long no? Mati ni Mak Long mana tak sedih Mak Long. Kalau saya mati, Mak Long sedih agak-agak. Dengar-dengar tak ada dah. Agak-agak Mak Long sedih tak kalau saya mati. Tapi tak tahulah duk rasa Mak Long dulu. Dengar-dengar tak ada dah. Mana dia Mak Long tu duk mengaji luruh pergi seorang dah ustaz. Meninggal. Mana tahu Mak Long. Antara kita pada mati. Sedih tak mati? Sedih. Kadang-kadang orang kita tak kenal pun bila kita dengar dia mati. Kita duk dengar orang duk cerita apa dia buat lu. Sedih kita Mak Long, sedih. Mati dah. Laki dia ni mati dah. Kita bukan kenal pun lintas kot dalam TikTok kita yang tengok. Kita pun tak nak kenal laki dia, tak nak tengok. Bukan tak nak tengok muka. Bayang-bayang pun tak nak kelih. Tapi bini dia duk cerita, ni laki dia ni baik. Cerita, ni contoh lah, tak kata kat siapa. Contoh lah. Tiap-tiap kali malam nak tidur, bini tak payah duk gosok gigi di bilik yak. Laki dia duk main tunyoh tang katil. Baguslah. Main duk tunyoh. Kenyih bini noh. Punya bagus Mak Long. Bini duk tang katil tu. Kepala sanak tang kepala katil, laki dia tunyoh ke semua. Allah, bagus lah. Baju apa semua laki dia buat main. Dia duduk laki dia buka, laki dia bubuh punya bagus lah. Semayang pun tolong mayang kat bini. Yang niat lah, dia lah rokok.
Dia lah sujud punya bagus lelaki ni. Ni bukan takat nasi kangkang, roti kangkang, teh kangkang, kopi kangkang, buah kangkang, mau bagi kat dia lah. Hak kadang kita duduk tengok hak bodoh tu nasi kangkang, hak ni semua kangkang. Ayak kopi pun kangkang, ayak teh pun kangkang. Punya bodoh lagi, punya bagus. Allah. Bini nak apa semua dia tolong ambil. Bagus ya maklum? Bagus. Nak dapat tahu mana maklum? Hak duk ada kat rumah ni hak jenis merah. Ayak duk tentu boleh minta kat bini suar-suar. Suar saya ayak tu. Bini dia kata 2 jengkai ya. Mau dia tunduk tu ambil. Dah. Ambil lah. Kadang-kadang bini duduk di depan. Mak. Mak tak. Bini pun mak awak. Tu ambil kepek je tak. Loh, haram jadah tu mu. Jantan lagu ni. Mu hang bongkok sikit hang gagau sampai kepek tu. Tak panggil bini tu. Ada tak maklum lagu tu? Ada. Siapa dia? Laki maklum. Tu hak maklum jalan mengengkang dia jalan elok. Sebab apa? Dia korang gerak maklum yang gerak. Tu maklum hak berjalan tu pun sebab bewak masuk petak tu mengengkang. Sebab apa? Pimai. Haram dia tak tolong datang apa? Ni bagus maklum arwah laki dia tolong basuh baju. Ni contoh. Dia tanya siapa dia ustaz. Tak ada siapa, ni contoh. Baju laki dia tolong basuh. Tolong sidai. Tolong lipat. Tolong susun dalam almari. Nak tahu mana lagi maklum? Tak dapat dah. Bagus. Pak Long pun kalau bini kita hak tua ni mati. Mat bini nombor 2 Pak Long. Sembang boleh lah. Bagus macam arwah pertama. Boleh sembang lah. Tak sama lah. Tu yang tak maklum. Sama. Tobat tak sama lah. Hak bini nombor 1 ni lain. Pak Long faham kita. Pak Long batuk pun dia tahu Pak Long nak mendatang apa. Mangkit pergi dapur. Nak ayah lapang kopi. Tu dia nak cucuk tu. 3 kali batuk. Cucuk pun sampai 4 kali. Anak dia kata tu dia nak apa pula mak. Tu dia nak mampuih lah tu. Dia kata. Supaya tak berhenti saat batuk. Tak payah duk karang ayat nak mendatang apa. Batuk ya. Tahu nak mendatang apa. Nak cari tahu mana lagi? Belahak pun tahu. Cucu balik. Tok duk main dengan cucu. Tok Wan duk dalam bilik. Dia aduk anak Tok nak pilih Lena lah. Cucu kata, awak, no, Wan hang panggil dah. Tak dengar pun. Tu dengar dia duk belahak tadi tu. Tahu dah. Ni belahak main keluar anak angkung. Haram tak faham bini tu. Hatuk duk peluk cucu. Ambil no bam serai no lomok kat tengah belakang. Nak lomok nak tanpa dia nak tok. Bukan dia nak bam. Ni Pak Long Dan mati Mak Long. Betul tak? Setuju tak Mak Long? Mak laki Mak Long mati pun Mak Long boleh lah menikah lain Mak Long. Nikah lain Mak Long kira apa duk seorang-seorang. Tengok era Padira menikah begitu tadi. Mak Long pun tak mana lebih kurang dia. Nikah Mak Long. Duk seorang-seorang buat apa? Yang mana yang tak ada lelaki menikah. Nak buat menatang apa menikah tu. Nikah lah dulu tahu lah nak buat apa. Ni tak menikah memang tak tahu. Nikah. Tapi Mak Long nak dapat lagu lelaki Mak Long. Tak ada dah Mak Long baik nombor ni baik. Tak kata apa ustaz hentam tutup pergi. Kata apa bulan depan mai pula. Tidak Mak Long. Bagus. Mak Long nak tahu mana lagi Mak Long. Panyih sambung. Ni nak mati lah. Habang kalau abang mati, jangan duk meratap sampai tak reda nah. Sedih tu sedih lah, jangan duk meratap. Kalau ayah mati, jangan duk meratap. Sebab apa? Tanam dalam diri kita Mak Long. Sebab itulah Mak Long duk tengok dia tulis dekat van tu.
Van jenazah tu. Masjid kita ada van tak? Tak ada, Imam. Tu mati pergi negeri lah. Ha? Tak nak mati kot ni. Ha. Tu Imam tak ada orang mati kot ni. Kira kemahal. Ingatkan mayat pergi negeri. Kat tepi pintu tu Imam dia tulis apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tak maklum? Dia tak? Daripada Allah kita datang. Kepada Allah. Pegang set dalam kepala. Hak ni hak Allah. Dia bagi pinjam saat. Sampai masa dia ambil balik, kita nak kata apa maklum? Dan kita pun akan balik. Tak tahu bila. Lah dah tak mati, hidup dah dulu. Tak nak mati ya maklum Mai mengaji sampai bila? Tak nak mati ya lah. Dah mati habis lah maklum Tak mengaji dah. Maklum duduk dalam kubur, ngaji lagi ya maklum? Tak mengaji dah. Maklum pergi akhirat duduk dalam syurga, ngaji lagi ya maklum? Tak mengaji dah. Maklum jumpa saya kot dalam syurga. Contohlah tapi rasa betul Pergi maklum duduk lujur saya duduk tengah-tengah nak pergi ke depan tu. Selisih lah kita kot dalam syurga. Maklum kata, ustaz, apa habang, mak baik. Tak ada buat kuliah kan, tak kelapak maklum. Bidadari duduk tunggu saya maklum. Duduk kaduk dengan maklum buat menatang apa. Tak ada kuliah-kuliah, tak kelapak nak mengajar lah maklum. Tak mau dah bidadari duduk tunggu saya yang masa tu. Ngaji ni bila maklum? Waktu lah. Ngaji betul-betul. Waktu lah. Ustaz main mengajar, main dengar. Dah mati habis. Tak ada dah maklum. Ustaz mati maklum tak mengaji. Mengajilah dengan ustaz lain. Tapi sama tak lagu hak ustaz duk mengajar tu. Ustaz mati. Dia baca kitab tu. Bila mati, mai ganti orang lain. Mai ganti orang lain. Ustaz tu pun dia baca bunyi sama. Tapi dia ulas tak sama. Jadi maklum mengaji betul-betul. Nah, mengaji betul-betul. Sambung. Maka. Tak mana maka. Maka banyak sangat. Maka mana ni, Dik Imam? Maka tak kalah. Maka malaikat Zabaniyah berkata kepadanya, adakah kamu di dalam dunia seperti sifat yang disebutkan itu? Maka mayat itu berkata, aku tiada sebagaimana yang dikatakan itu. Sesungguhnya aku adalah seorang yang lemah. Maka para malaikat itu berkata kepadanya, mengapa engkau tiada benci mereka? Janganlah ia buat perbuatan ini. Orang duk sebut benda kat kita. Sebut ni ada dua. Sebut ni ada dua. Yang pertama sebut baik. Baru ni saya ada baca satu hadis dan viral dah dalam sosial media. Kita baca satu hadis baru ni. Baca satu hadis. Hari apa kita baca hadis tu? Baru-baru ni lah saya baca hadis tu. Tapi saya tahu lah ni, tapi saya ulang balik lah. Dia, bila kita mati, tu Imam. Saya mati, tu Imam mati, Pak Long mati. Dia akan ada dua jenis orang kata. Yang pertama orang kata baik. Yang kedua orang kata tak baik. Dua benda ni ya Pak Long. Sama ada orang kata baik, yang kedua orang kata tak baik. Dua ya. Pernah jadi kepada Nabi SAW di zaman Nabi. Ketika mana ada dua mayat lintas depan Nabi. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi duduk dengan para sahabat. Abu Hurairah pun ada. Sayyidina Umar Al-Khattab pun ada. Radiyallahu anhum ajma'in. Tiba-tiba lintas mayat satu jenazah. Sahabat duduk di belakang, jenazah tu lintas. Sahabat sebut benda-benda baik dekat jenazah tu. Dia ni waktu hidup baik, orang yang baik, orang lagu ni, orang lagu ni, orang lagu ni. Nabi dengar. Nabi kata wajib kat dia. Nabi kata macam tu, wajib dekat dia. Duk sat mai pula satu jenazah yang kedua. Orang tu sebut tak elok. Dia ni tak guna, dia ni jahat, dia ni penipu, dia ni penyangak. Nabi kata wajib dekat dia. Sayyidina Umar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah. Tadi duk dengar. Jenazah yang pertama lintas. Kamu kata wajib. Jenazah yang kedua lintas pun.
Kamu kata wajib. Wajib apa? Nabi kata ketika mana jenazah pertama tadi lintas di depan aku, hampa kata jenazah ni baik, jenazah ni orang soleh, jenazah ni lagu ni, jenazah ni lagu ni, maka wajib untuk dia syurga. Mai pula jenazah yang kedua, hampa kata macam-macam pula kat dia. Jenazah ni tak guna, kawan ni masa hidup dia tak baik, kawan ni, maka wajib untuk dia neraka. Nabi kata, hampa ni adalah saksi Allah di atas muka bumi. Jadi kita ni Pak Long, nak kata apa? Kita nak orang kata kat kita lepas kita balik ni lagu mana? Allah baguslah, Abang Mat ni bagus sungguh lah. Dia ni Allah, orang baik-baik lagu ni Allah Ta'ala sayang, ambil cepat. Nak lagu tu tak? Ataupun kita kata, dia ni Ustaz Emo elok lah mampu pun. Kami pun orang tu duduk fikir lah, nak buat racun dekat makanan dia, orang ni mati. Lambat mampu. Sampai orang kata hak jahat ni lihat ni Ustaz Nur sebab dua-dua orang ni apa? Dia tak mau nak mampu. Ni dia. Kita nak orang bunyi lagu mana? Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan orang yang meratap itu dalam api neraka 12 baris. Nabi kata, siapa hak duduk di dunia dia suka meratap, bila dia mati dalam neraka, Allah Ta'ala letak dia 12 baris. Satu baris di sebelah kanan, isi neraka, dan satu baris lagi di sebelah kiri mereka. Kemudian, menyalaklah mereka atas orang isi neraka seperti salakkan anjing. Dia duduk dalam neraka 2 baris. Satu baris belah kanan, satu baris belah kiri. Lepas duduk menyalak. Menyalak lagu mana? Menyalak lagu anjing. Anjing, wow, wow, wow. Menyalak tak berhenti tak? Anjing ni 2. Yang pertama menyalak, yang kedua lidah tak pernah duduk dalam mulut. Anjing, lidah pernah duduk dalam mulut. Semua ada jatuh. Orang tak kerti bersyukur, lagu anjing. Bagi banyak mana pun tak pernah cukup. Dan satu riwayat lagi, kita sambung bulan depan. Wallahu'alam. Tahun depan. Satu lagi, kita sambung tahun depan. Wallahu'alam. Ngaji ni bukannya lama, sejam, gitu, berhenti lah. Tu pun orang tak mau main mengaji tu. Dia pesan pula, Ustaz, tak ingat duk ngajak lama, ingat kami tak nak tunggu. Dia ingat ustaz tu pun larat nak ngajak lama-lama. Ngajak lama pun tak guna, ngajak sikit pun tak ada rugi apa belum. Jadi sejam lebih berhenti lah. Tu pun orang tak mau main. Dia boleh duduk di kedai kopi ni lagi tau. Sedangkan duduk di kedai kopi ni lagi teruk benda main dengar mengaji. Pak Long main duduk sejam. Pak Long cakap tak? Tak. Pak Long dengar Ustaz cakap. Duduk di kedai kopi tu dah lah nak kena bayar duit kopi. Nak kena fikir pula nak menyembang apa. Mana tahu? Teruk duduk kedai kopi. Tapi dia tak, kedai kopi dia tak nak berhenti, kuliah dia tak nak main. Jadi malam ni Alhamdulillah, ada banyak benda yang kita belajar. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Macam biasa Pak Long, dekat pintu-pintu keluar sana, ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Untuk anak-anak yatim, fakir, miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Dan siapa nak dapatkan minuman tok koko boleh dapatkan kat Aita saya di luar sana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.